Hello, selamat datang. Hari ini siapa dah tengok website tu, saya nak tunjukkan apa yang tuan-tuan dapat selepas pembelian. Selepas pembelian ada satu file berbentuk apa nama download link untuk tuan-tuan dapat lah. Dalam download link ni kita akan dapat uh, file macam ni. So dalam ni kita akan dapat macam ni lah. Sila klik di bawah template Excel construction budget. Okey, sekarang ni kita tengok apa yang ada dalam ni. Kita cuba klik. Okey. Tuan-tuan akan dapat seperti dalam ni. Ada file Excel banyak lah. Dia ada construction budget. Kemudian dia ada dalam bentuk Excel lah. So dalam ni ada banyak residential construction budget, new construction project budget, hotel construction budget, expenses construction budget, apa nama copy di construction, copy of renovation construction budget, semuanya ada. Okey, kalau tuan-tuan nak apa ni download boleh download kat sini lah. So tekan download, dia akan dapat file download pada komputer tuan-tuan, ataupun tuan-tuan nak tengok sini pun boleh. Dekat dalam Google Sheet dah pun boleh. Tapi sebaik-baiknya tuan download dululah. Okey. Kejap lagi. Selepas saya pun download juga. Selepas saya dah download ni, saya akan dapat file macam ni lah. Okey. Excel. Dapat ni. Seperti ni saya dah download. Okey, sebelum download tu tuan-tuan akan dapat macam saya ni lah. File apa ni untuk tuan-tuan. Dia panggil kita kita extract file ni masuk ke dalam file ni dan kita akan dapat lah file ni semua ni. So saya nak terangkan sesuatu lah. Apa yang saya boleh terang lah. Basic construction budget. Cuba kita buka ni. So kita akan dapat kat sini. Ni USD ni semua boleh tukar. Kalau tuan-tuan nak tukar, boleh tukar kat currency ni lah. Currency ni tuan-tuan cakap genre je lah. Jadi tuan-tuan boleh ubah genre semua sebab kita pakai dalam bentuk, bukan dalam bentuk USD, kita pakai dalam bentuk RM lah. Kalau nak USD pun boleh. Ni jadi kita ada construction budget, site survey, quantity 1 kita masukkan, price berapa, di dalam kategori apa, services, ataupun dalam, kalau kita seorang QS, kita akan tahu benda ni kita akan letak bawah preliminary lah. Okey, ni contoh dia. Okey, update the labor insurance cost next week, print 8 copies. Ini kalau kita nak print lah. Okey, selepas tu kita ada blank construction budget template. So kita boleh masukkan lah. Kita boleh tukarkan nama company kita, mungkin nama company ke nama apa, sendirian pun boleh. Ni email kita, nombor telefon kita, construction budget. Macam tadi kita ubah lah ni. Kalau kita ada buat perumahan, rumah kita sendiri, kita pecahkan lah ni. Buat lantai berapa, electrical system berapa, plumbing satu, quantity 13. Ni sebenarnya kita boleh tukar lah. Dia punya currency general lah. Sebab kita pakai untuk Malaysia lah. Okey, kita general. Okey, ni pun general lah. Maknanya kita faham lah ni dalam bentuk RM. Siapa yang pandai boleh tukar ni currency ni kan, daripada apa ni, untuk format ni kita boleh nak buat currency lah, buat currency dalam RM ke, kita pulang lah. Kalau kita apa nama nak buat currency pun kita boleh tukar ni format. Sini kita boleh tukar lah. Kita nak format macam mana, format cell. Mungkin kat sini lah. Alignment, font, border, number. Mungkin kita custom ke, apa nama currency. Mungkin boleh tukar RM ni. Ni ada ni. RM ni pun kita tukar je. Okey. So dia tukar jadi RM. Dia kat sini senang aja. Sebenarnya format ni kita tukar pada apa nama format style, format ni semua kita boleh tengok macam mana buat. Okey. Format
conditional formatting ke, macam ikutlah. Okay. Jadi format ni ni tekan format ni, format cell ni Okay. Format cell. Ataupun kita boleh tukar semua. Highlight, format cell. Kita pergi ke currency. Contohnya, currency kita nak tukar RM. 2 decimal RM symbol. Okay. So kita akan dapat tukar. Macam ni. Itulah cara dia. Okay. Selepas tu kita tengok apa lagi? Building construction project template. Okay. Ni samalah. Kita boleh tukar. Kontraktor dia siapa, bila nak buat ni, permit, license, bajet berapa, actual belanja berapa, anda tengah belanja berapa, cover berapa. So kita actual cost kita tahu sini. Ni actual. Bila dia total dia akan actual kat bawah ni actual. Okay, actual dapat 11,699. 11,699. Kalau kita klik 2 kali kita nampak lah dia dapat macam mana. Okay, dia automatic totalkan dia. Lepas, macam biasa, ini kita boleh format balik semula dalam bentuk RM. Bajet ni kita masukkan. Bajet ni kena masuk sendirilah. Okey, kita pergi format cell, lepas tu currency, kita tekan currency, decimal point 2. Macam ni dia bagi contoh simple ni. RM. Okey, dia akan tukar lah. Format cell, currency. Okey. Kita boleh tukar satu-satu. Keluar satu-satu. Okey. Kalau tak boleh format pun kita faham lah ini maksudnya RM lah. Ataupun kita cuba tengok kalau boleh kita ni currency. Kita pergi general kalau currency general. Kalau tak boleh ubah, tuan-tuan boleh masukkan sebagai inilah, sebagai tanda ringgit ni. Tapi kita fahamlah dah masuk dalam RM. Okey. Lepas tu kita tengok yang lain. Commercial construction budget template ada. Construction budget letter. Kita tengok apa. Okey. Kita ada constructor siapa, address kat mana, item apa, quantity berapa, material cost masukkan harga, total berapa, labor cost, average rate berapa sehari. Okey, contohnya kita try buat untuk apa? Sebagai contoh pasang tile ataupun tiling lah. Okey, itu quantity meter square. Contohlah meter square. Material unit cost, quantity ada katakan 500. Quantity ada 500. Unit kaki persegi ke meter square lah. Meter persegi. Okey. Masukkan meter square. 500 material cost unit meter square. Total material cost katakan RM100. Jadi cost total 100 kali 500, kuantiti 500. Ini contoh ini. Okey, kita taruh je lah. Equal 500 kali
Enter. So dapat 50,000. Labor cost pasang katakan average rate quantity 500. RM500 katakan total tu pasang dia ambil RM5 sekaki atau RM50 lah sekaki. Average rate RM50 lah. Contoh ni. Okay, total cost 50. Katakan dia ambil kuantiti 500 meter square, sekaki sekarang ni lebih kurang dalam RM3 lah sepasang. Masuklah RM30. RM30. Okay, kita buatlah macam ni. Equal kuantiti 500 kali dengan 30. Enter. So, pasang tai je rumah kita dah RM65,000 ni sebagai contoh lah. Tuan-tuan boleh buat lah. Ni saya nak bagi panduan je, panduan macam mana nak guna apa? Construction budget ni. Okey. Tu ada total. Banyaklah kita boleh masuk. Pasang tile, pasang masuk. So jadi kita ada budget lah tiap-tiap bulan. So supaya kita tidak tertulah. Ini basic construction budget. Blank construction budget, building construction budget, commercial construction budget. Tengok ada apa. Sama jugalah. Kita kena masukkan lah. Kalau kita ada buat projek untuk developer, ni semua boleh ubah. First floor ikut lukisan, ikut BQ lah. Okey, lagi apa? Construction cost breakdown. Kita tengok. Ni masuklah nama company encik. Ada apa nama boleh masuk lah ni. Ni boleh modified. Masuk nombor telefon, nombor tu. Cuba tengok kat bawah ni. Cost breakdown structure. Ni dia. Ni semua boleh masuk ni. Kalau tuan-tuan nak tukar currency, kita cuba tukar. Tak boleh, kita ikut je lah. Sebab kita yang faham. Currency. Kita nak dalam currency, kita nak simbol RM. Tu dia. RM. Okey. Tu jadi. Itu cara dia lah. Ni pun sama. Tuan-tuan boleh modify lah. Jadi RM. Sini kalau kata kita letak je figure ni, dia dapat RM, kata letak 5,000. Kita enter. Dapat RM 5,000. Macam contoh lah. So dia nampak ni, ada graph semua. Cantik ni. Jadi yang ni construction cost breakdown. Cash flow construction boleh masuk lah. Ni akan dapat lah construction. Lepas tu ada value engineering. Value engineering bagus untuk project manager atau developer lah. So ni overview. Okay. Cost breakdown structure. Masukkan je. Ni key in semua automatic. Ini tu boleh tukar lah. Logo tuan-tuan. Ini semua template je untuk tuan-tuan guna-guna. Okay. Ni lah tujuan dia. Kita sediakan template ni murah je. RM47 semua template ada. Boleh modify ikut bahasa, ikut cara kita, ataupun boleh tukar mana-mana. Cuba kita klik untuk residential construction budget template. Ini untuk rumah, tengok apa yang ada. Okey, tekan enable editing. So kita ada ni ada land cost berapa kita beli tu, cleaning, bersih, soil test, temperature, water pipe, boleh tambah ni, contractor. Lepas tu kita ada permulaan ni, maksud permulaan kita cost kita belanja apa. Beli simen, beli tu kalau kita buat sendiri lah. Kalau kita sub, kita boleh pakai yang tadi lah. Saya rasa tuan-tuan yang dah biasa dengan construction ni mesti faham lah. Ni semua boleh modify. Cuma dia bahasa Inggeris je. Macam ni tuan-tuan boleh tukar ni bahasa Melayu. Ni pun boleh tukar bahasa Melayu. Ni template, sebagai template untuk mudahkan tuan-tuan buat bajet untuk pembinaan. Okey, itu saja penerangan saya. Semoga tuan-tuan berpuas hati dengan keterangan ini supaya tuan-tuan dapat menggunakan template Excel ni dengan penuh bijak lah.
Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.